Okey, ni ada yang kata, okey, kebiasaan dari dulu saya stok bahan untuk 4 bulan ke depan. Wow, 4 bulan weh. Tak perlu tunggu konflik-konflik ni, dia memang dah get ready untuk dalam kehidupan dia dah konflik 4 bulan. Wah, 4 bulan 4 bulan. Saya ada list tarikh expired semua bahan baru. Saya buat list. Saya dalam proses untuk simpan laut ready to eat yang saya buat sendiri. Oh, she memang very well prepared. Bagus. Jadi bagus, jika bagus. tidak berlaku apa-apa 4 bulan ke depan, saya akan buka dulu makanan apa yang mungkin tarikh expirednya 4 bulan dari tarikh expired. Maksudnya ialah macam first in first out tadi lah. Yes. Jadi mana yang dah nak expired tu dia makan dulu, so yang baru dia akan simpan kemudian. Okey. Dia belajar retort makanan sendiri guna periuk tekanan dan hantar ke mana-mana kedai yang buat servis retort yang tahan dari suhu. Menarik juga Kalau kita buat retort, boleh tahan berapa lama sebenarnya? Bergantung juga pada makanan. Mungkin ada yang 6 bulan. Biasa stand lama adalah lah, 6 lama bulan, 3 jugalah. hingga 6 bulan. Betul.